Vandalism, merokok, mencuri dan disiplin. Ini adalah salah laku yang popular di sekolah. Tujuan kajian untuk tajuk ini, kajian ini adalah untuk melihat apakah jenis perbuatan salah laku di kalangan pelajar, mengenal pasti kesan yang mempengaruhi kesalahan salah laku pelajar, meninjau langkah-langkah untuk menangani masalah salah laku, melihat sejauh manakah keberkesanan menghukum pelajar dapat menyesatkan mereka. Skop kajian yang diarahkan ke atas soalan kajian: apakah jenis perbuatan salah laku di kalangan pelajar sekolah menengah semula? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar sekolah ini? Dan apakah kesan yang mempengaruhi salah laku di sekolah menengah semula? Apakah langkah-langkah untuk menangani masalah salah laku pelajar, dan juga sejauh manakah keberkesanan menghukum mereka dapat menyesatkan mereka? Faktor-faktor salah laku pelajar: faktor bangsa, faktor jantina, faktor umur, aliran kelas, faktor latar belakang akademik, faktor latar belakang keluarga, faktor pergaulan rakan sebaya, faktor kesedaran, dan juga faktor mungkin terjebak dengan gangsterism. Faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar jelas merupakan satu pembuli ubah penting yang boleh ditakdirkan berhubung dengan komponen yang lain. Kajian ini mengkaji pembuli ubah bersandar terhadap faktor yang mempengaruhi salah laku pelajar sekolah. Metodologi kajian: penyelidikan dijalankan secara kajian lapangan di mana satu pembuli ubah tidak bersandar dan berubah bersandar, penentuan saiz persoalan, kaedah pengambilan sampel, reka bentuk sampel,